Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cik Nur Hazwani binti Ahmad Muwarni, Kaunselor Pendidikan Daerah Seberang Perai Tengah, bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini dalam podcast SPSK bersama KPPD, iaitu Ketua PPD Seberang Perai Tengah. Dalam tagline kita yang bertajuk Check OK, menyemai inspirasi, menuai kesejahteraan diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan kita pada hari ini adalah insan yang cukup istimewa, terutamanya di daerah Seberang Perai Tengah, khususnya di Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Tengah, di mana Tuan Haji Suhaimi bin Abdullah merupakan Ketua Pegawai Pendidikan Daerah kita. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada Tuan Suhaimi bin Abdullah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam sesi podcast yang istimewa. Sempena, kita bawakan sempena bulan kaunseling kebangsaan tahun 2025. Sama-sama. Selamat datang tuan ya. Yes. Okey, baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Suhaimi bin Abdullah merupakan pegawai pendidikan daerah yang sangat istimewa dan dekat di hati kami kerana kepimpinan beliau yang sangat menitik beratkan aspek kesejahteraan psikologi. Oleh itu, untuk hari ini kita ingin berkongsi rahsia Tuan Suhaimi yang begitu menjaga kebajikan warga pendidikan di daerah ini. Jadi sebelum kita orang kata terus kepada soalan yang lebih lanjut, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan Tuan Haji Suhaimi. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Maka saya buka soalan kita hari ini dengan memohon Tuan Haji Suhaimi memperkenalkan diri, background pendidikan dan kerjaya. Baik, terima kasih Cik Nur Hazwani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama saya mengucapkan tahniah dan juga terima kasih atas kemenangan daripada sektor psikologi dan juga kaunseling JPN Pulau Pinang kerana mengundang saya untuk sesi berinteraksi podcast ya. Yang kedua, saya juga mengambil kesempatan mengucapkan tahniah dan juga setinggi penghargaan di atas inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh sektor psikologi dan juga kaunseling di JPN dan juga di PPD kerana akan menyambut bulan psikologi kaunseling yang akan datang. Untuk kali ini saya memperkenalkan diri saya ni. Jadi alhamdulillah lah tadi Cik Nur Hazwani puji saya melama-lama sangat ni kan. Saya pun rasa macam sebenarnya apa yang saya buat tu taklah banyak pun ya, sikit saja. Tapi sebagai inisiatif dan juga usaha saya untuk menyokong sektor psikologi ini yang semakin hari yang saya yakin dan saya percaya bahawa berpotensi untuk menyelesaikan urusan sumber manusia yang mempunyai banyak cabaran dan juga dugaan di institusi pejabat pendidikan dan juga di sekolah. Nama saya Suhaimi bin Abdullah, tadi telah pun dikenalkan lah ya. Alhamdulillah lah, saya ni dah sampai penghujung perkhidmatan lah. Saya dah berkhidmat di sekolah sebagai penolong kanan, mula sebagai guru biasa ya. Kemudian bekerja di Jabatan Pendidikan Pulau Pinang dan menjadi pengetua, terusnya menjadi sekarang ni lah pegawai pendidikan daerah. InsyaAllah doakan saya
supaya saya persaraan saya ni saya mohonlah supaya elok dan sejahtera di usia persaraan. Saya mendapat pendidikan awal ialah pendidikan sekolah rendah lah. Bermula dengan pendidikan sekolah rendah di Maktab Perguruan Ilmu KAS. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di USM. Seterusnya saya juga melanjutkan pelajaran untuk buat untuk pengajian master. Selepas itu mengambil memohon untuk menjadi pengetua melalui program MPPL lah. Ya. Alhamdulillah segala tu berjaya mendapat sijil dan menjadi pengetua. Latar belakang keluarga nak ni Boleh Tuan. Saya mempunyai cahaya mata 6 orang dan saya dikurniakan cucu. Dah boleh panggil Tok Wan lah, yang Datuk yang berkekalan. Datuk yang berkekalan. Seramai 2 orang. 2 orang, Alhamdulillah. Itulah sedikit latar belakang saya. Okey, terima kasih Tuan Haji. Dari sini kita nampak Tuan Haji punya orang kata latar belakang pendidikan tu, Alhamdulillah akhirnya membawa Tuan Haji sehingga ke tahap ini, ya. Di mana kita nampak Tuan Haji punya penglibatan dalam dunia pendidikan ni sedikit sebanyak memberi impak positif pada orang lain. Ya. Jadi Tuan Haji, dalam tempoh perkhidmatan Tuan Haji sehingga sekarang inilah, bagaimana Tuan Haji melihat gaya kepimpinan Tuan Haji ini mempengaruhi impak yang berkesan di peringkat daerah kita. Baik, terima kasih. Soalan ni mencabar ni. Sebab dia subjektif kan. Baik, bila kita sebut bahawa kepimpinan ni dia ada 2 elemen, pemimpin dan juga yang dipimpin. Sebagai contohnya, kita mesti ada, kalau kita tak boleh jadi pemimpin yang baik, kita kena jadi follower yang baik. Itulah keputusan kita. Itulah sebabnya saya sering memberikan motivasi dan memberikan dorongan kepada pendidik, sama ada di peringkat guru ataupun penolong kanan, peringkat pertengahan, supaya mereka terus mengembangkan potensi mereka. Terutamanya kalau kita bidang pendidikan ni bidang psikologi lah. Kita bermain psikologi dalam pendidikan. Jadi sehubungan dengan itu, bagi untuk menjaminkan supaya setiap institusi, sama ada di sekolah ke ataupun di PPD-nya, mempunyai seorang pemimpin yang dapat membawa institusi sekolah ataupun PPD itu dapat menuju ke satu matlamat ataupun pencapaian yang cemerlang. Untuk itu kita mesti melatih, kita memberi motivasi, kita memberikan ilmu kepimpinan, dan kita mencukil, memilih bakat-bakat guru-guru pendidik yang berpotensi untuk mengisi menjadi pemimpin dari segi pejawatan, terutamanya jawatan yang sangat-sangat diperlukan di sekolah, penolong kanan, guru kanan, sehingga ketua jabatan sebagai seorang pengetua. Jadi kesimpulannya bahawa untuk menerajui organisasi sekolah dan juga PPD, saya yakin bahawa seorang pemimpin yang mempunyai kepimpinan psikologi dan juga yang dapat membina kesejahteraan institusi itu perlu mengambil tempat untuk menerajui institusi. Jadi satu kongsian yang sangat bagus Tuan. Betul. Memang taklah Tuan punya hujah itu tadi, di mana kita sama ada menjadi pemimpin ataupun yang dipimpin. Jadi kedua-duanya memainkan peranan masing-masing untuk
menjayakan organisasi itu dan seterusnya menjaga kesejahteraan dalam organisasi itu sendiri ya Tuan. betul. Okay, jadi macam kita kaitkan tadi Tuan kita akan menyambut bulan kaunseling kebangsaan tahun 2025 pada bulan Oktober ini. Okey. Jadi bagaimana kalau dari perspektif Tuan lah kan, bagaimana Tuan mengaitkan kesejahteraan psikologi ni dalam orang kata kepimpinan organisasi ni? Sebab saya nampak sendiri Tuan sangat menjaga orang kata isu tentang kesejahteraan psikologi ni secara peribadilah, sebab saya pun di bahagian psikologi dan kaunseling kan. Sebab Tuan memang memandang serius isu yang berkaitan kesejahteraan psikologi, dan Tuan juga mengutarakan nasihat-nasihat untuk menjaga work and life balance. Tuan pun nasihat kalau ada cuti ambillah pada hari yang sesuai kan, supaya orang kata kita tetap meraihkan masa-masa peribadi kita kan. Jadi Tuan nampak bagaimana dari perspektif Tuan tentang kesejahteraan psikologi ini? Yang pertama, kita bila berisu tentang psikologi kaunseling, tapi yang pertama saya nak ucapkan tahniah juga di atas saya rasa podcast ni pun tujuannya untuk pengisian aktiviti dalam bulan kaunseling ya. Betul-betul memang kena patut disambutnya sebab sambutan ni dapat memberikan satu maklumat yang terbaru, dapat meningkatkan kepekaan dan juga sensitiviti masyarakat pendidik mengenai betapa pentingnya sektor kaunseling dan juga yang boleh membawa kepada kesejahteraan psikologi. Okay? Bagi pandangan saya, kita sebagai ketua jabatan lah, di mana yang Cik Hazwani sebutkan tadi, yang saya rasa diri saya kecil sangat lah. Tapi saya kalau kata saya punya pegawai ke AKP ke, kalau mereka nak cuti, saya kata saya tak pernah sebut pun sambung cuti ni kan. Saya biarkan saja. Sebab pengalaman saya lah kerja di JPN, di sekolah, jadi penolong kanan, jadi pengetua. Saya rasa cabaran dan juga dugaan dan juga penyelesaian masalah kita, staf kita ni, AKP dan juga pegawai, dia perlu rehat untuk merehatkan minda. Dia perlu ada rekreasi. Saya pun ada juga kaedah-kaedah rekreasi saya. InsyaAllah kalau ada masa lagi saya akan kongsikan bagaimana saya merehatkan minda saya supaya kita dapat meningkatkan kembali kita punya komitmen kerja. Kadang-kadang kita needs time untuk kita orang kata kita nak release balik bebanan dan juga tekanan yang kita ada. Kadang-kadang bebanan dan tekanan kita yang kita bawa, yang kita pikul tu sebenarnya bukan real bebanan pun. Kita orang kata, kalau orang kampung kata dia pikat serabut. Sebenarnya benda tu dia buat pening je. Sepatutnya dia tak perlu fikir pun. Bukan dia punya masalah dia kan. Yang keduanya, masalah ni kalau kadang-kadang pressure ni dia macam angin. Pressure ni kalau angin tu kalau kuat, kalau kita biarkan dia berlalu, dia akan hilang. That's why itulah sebabnya saya minta, kalau sebagai contohnya, kalau pegawai dan AKP kalau dia nak pergi ambil cuti untuk rekreasi, untuk balik kampung, bawa family dia, dan saya yakin bila dia diberi cuti, dia ada kerehatan, dia ada masa luang dengan tu, merupakan satu terapi bagi dia. Bila dia balik main kerja sini, saya siap tanya dia, macam mana cuti, okey ke? Macam mana family? Betul tak? Tuan memang macam tu akan tanya pengalaman macam mana balik kampung, macam mana ke? Dah beli baju ke apa ke? Maksudnya tentulah kan. So kita dalam konteks pengurusan organisasi psikologi ni,
Apa yang penting sekarang ialah grooming. Grooming dengan orang bawah kita, dengan kaki tangan kita, dengan rakan sejawat kita, kan. Dan kita tidak boleh lah menggunakan teknik paksaan, sebab kalau boleh, yang terbaik yang sekarang yang terkini ialah apabila obligasi yang dibuat oleh yang melaksanakan tugas itu dibuat dengan secara suka, secara dia seronok, keseronokan, dan akan menghasilkan satu keputusan yang lebih baik, akan menghasilkan kualiti yang lebih baik. Sebab biasa kan, dia suka buat itu, dia akan memberikan perhatian, masa dan juga usaha untuk menghasilkan satu kerjaan ataupun satu tugasan yang diberikan. Jadi tuan dah melalui fasa yang lama. Tuan tempoh perkhidmatan berapa tuan? Alhamdulillah 39 tahun. 39 tahun tuan. Ya Allah, maksudnya tuan mula dari umur yang cukup usia yang muda lah dalam dunia pendidikan, kan. Jadi tuan telah melalui fasa-fasa beberapa ni lah, 80-an. Seronok kan. Jadi 80-an, 90-an, tahun 2000, dan sekarang 2021 kan, tahun abadnya. Jadi gaya kepimpinan tu, adakah tuan nampak dia berubah seiring dengan waktu? Maksudnya cara kita menyantuni kaki tangan di bawah kita ni bergerak bersama dengan waktu, ataupun kita masih relevan untuk gunakan kaedah yang lama? Baik, terima kasih. Soalan banyak cabaran daripada Cik ni. Susah sebab kita nak timba ilmu ni kan, sebelum tuan pencen ni kita nak korek rahsia sikit kan. Saya cuba. Ya. Baik, sekadar perkongsian lah. Dan kepimpinan ni dia dah banyak dimensi, dia dah banyak format. Kalau sebagai contoh, kalau di sekolah, kepimpinan instructional. Tapi ada transformasi, ada transactional, ada delegasi, ada macam-macam lagi lah. Tapi yang penting sekali yang menjadi orang panggil darah daging dia, yang main sekali ialah kepimpinan simpati. Itu kena penting. Dia boleh cross semua, kan? Boleh diguna pakai dalam semua gaya. Simpati dan juga empati, itu sangat penting sebagai sumber manusia ni. Kita tahu bahawa bos ni dia ada hala tuju dia. Staff kita, pegawai kita, AKP kita, dia pun ada hala tuju dia. Dan kita nak capai KPI. Staff kita selain dia bekerja tu, dia nak capai KPI, dia nak beli rumah, dia nak beli kereta, dia nak beli pakaian, dia luang masa dengan family dia, kan? Dia bukannya 100% nak memperhambakan dengan apa jabatan dia, kan? So kedua-duanya matlamatnya itu perlu digembelingkan agar dua-dua tercapai. KPI jabatan pun tercapai, dan juga KPI dia pun tercapai. Dia dapat beli rumah, dia dapat beli kereta, dia dapat kahwin, dia dapat segala-galanya lah. Dia dapat pergi buat umrah, buat haji dan sebagainya. Itulah maksud saya tu. Dalam masa tu, dalam proses kita pengurusan dan juga kepimpinan tu, kita perlulah melihat empati dan juga simpati lah. Empati dan simpati. Sekarang ni cabaran banyak. Ya, betul. Traffic jam nak main kerja, kan? Kepayahan nak buat, digitalization, kan? Sebagai pemimpin, pengurus, perlu ada simpati dan juga empati, menyelesaikan ataupun memberikan, membimbing supaya siapa yang dipimpinnya itu mencapai objektif yang telah pun ditetapkan. Satu poin yang sangat menarik itu simpati dan empati. Kita insya-Allah apabila diserapkan
dalam satu-satu jabatan tu keharmonian organisasi tu kita dapat capai. InsyaAllah lah. Jadi tuan macam tuan lah sekadar berkongsi pengalaman kan, antara inisiatif yang tuan nampak lah, yang tuan pernah apply kan, pernah guna untuk menjaga kesejahteraan psikologi di organisasi tuan lah. Tak semestinya di PPD, semasa di sekolah, semasa di JPN, apa yang inisiatif yang tuan rasa tuan nak share pada orang di luar sana tentang macam tadi tuan kata kan, ada orang kata teknik-teknik je untuk mencapai kesejahteraan psikologi kan. Jadi tuan rasa bagaimana kita nak mencapai kesejahteraan psikologi tu bagi pendapat tuan? Baik, soalannya lagi cabaran high level kan. Terima kasih. Pertama yang menyedarkan saya untuk kita meningkatkan dari segi psikologi kesejahteraan institusi. Saya alhamdulillah lah kan, saya praktik di mana saja saya berada. Yang pertama approach saya tu, pendekatan saya pun tak suka juga orang panggil saya bos kan. Saya lebih suka kalau panggil Tuan Haji, nampaklah kesedaran sikit kan. Tuan kan, macam saya macam ikut sikit kan. Itu tujuannya sebab perspektif saya nampak bahawa kita kena sebagai ketua, kita kena bersama-sama dengan kita punya subordinat, dengan buat orang, dengan staff kita, supaya kita sama-sama bekerja sama untuk mencapai ni. Apa yang menarik sekarang ialah saya nak kerja ni, saya bagi tahu tips ni lah. Pertama, kita kena sayang orang perempuan kita. Betul kan. Kita anggap mereka ni sebagai saudara mara kita sendiri, anggota kita kan. Itu yang kedua, kita tak boleh ego, sombong kan. Kat mana-mana pun orang, kita tahu kan bahawa Nabi Muhammad SAW pun tak suka pemimpin yang ego kan, sombong kan, meninggi diri, suka mengungkit kan, dan sebagainya. Elakkanlah kalau disebutlah kepimpinan yang utama sekali adalah kepimpinan Rasulullah lah. Bagaimana Rasulullah telah pun mengembelingkan, menunjukkan tauladan. Dia bukan cakap dia sendiri orang yang humble, yang contoh baik lah, yang memikirkan umatnya. Kita pun kena memikirkan kita punya staff. Kita kena meletakkan diri kita. Kalau kita staff tak bagi tahu kata nak cuti sebab apa, sebab macam ni, kita pun kena fikir dan jauhi buat keputusan secara emosi. Kita kena buat secara rasional. Rasional. Contohnya dia nak minta cuti untuk jaga mak ayah dia yang sakit kan. Rasional dia tanya dia, tak ada orang jaga tau. Tak ada orang saya bagi je. Betul tak? Kita punya staff pun datang jumpa kita pun dia ada masalah. Dan dia pun bila dia masuk ke bilik kita pun, harapan kita dah tahu lah, kita boleh baca lah harapan dia apa. Kita memenuhi je harapan dia. Hidup ini umpama roda. Sekejap dia kat tu kan, mana tahu satu hari nanti kan kita dapat bantu dia. Itulah perkhidmatan dia dengan ibu bapa dia sebagai contoh lah kan. Kita bagi je. Kesimpulannya, pengalaman saya yang saya boleh kongsikan ialah bagi menjaga keharmonian kesejahteraan institusi ini, kita kena ada perasaan empati dan juga simpati lah. Tadi yang saya sebutkan tadi.
KPI kita tak apa, kita boleh pause kan. Kadang-kadang dengan keihsanan kita tu, KPI kita pun capai juga. Ya, betul. Berapa kita nak bertegang leher, kita nak menunjukkan sifat ego kita, kita rasa no. Dan kita sometimes kita kata, kita boleh banyak kita kata yes. No kalau untuk perkara-perkara yang prosedur yang telah pun digaris oleh jabatan ataupun PPD, itu no. Tapi kalau kita ada peluang yes, pergi je lah. Dia ada hak pada apa? Okay? Untuk bekerja. Satu pandang. Saya dah jawab jawapan. Betul tuan. Satu orang kata pandangan tuan tu lah, kira berdasarkan pengalaman, berdasarkan orang kata hubungan tuan dengan pelbagai pihak kan. Memang satu benda, satu keputusan yang memang memberi kesejahteraan pada orang lain kan. Sebab secara pribadi pun saya orang kata rasa dipermudahkanlah urusan dengan tuan kan. Bila kita berurusan tentang surat menyurat, tentang orang kata urusan peribadi apa semua, memang sangat mudah untuk urusan peribadi ya. Alhamdulillah kan. Cuti pun dah lulus. Cuti pun dah lulus kan. Okey tuan. Okey, baik. Jadi untuk yang soalan seterusnya kan. Soalan akhir bukan ni? Ya? Soalan akhir. Soalan ada sikit masa lagi. Ada sikit masa lagi. Alhamdulillah. Okey. Tadi awal tuan kata kalau ada masa nak share macam mana tuan mengurus stres tuan kan. Jadi boleh tuan sharekan sedikit bagaimana secara peribadinya tuan mengurus tekanan. Yang saya pasti jawatan tuan ni, kerusi tuan ni bukanlah mudah. Bukan sebarangan orang lah boleh duduk, boleh mengurus dengan baik kan. Jadi walaupun tuan Suhaimi nampak sangat tenang, sangat happy, orang kata everyday nampak gembira lah kan. Tapi mesti ada rahsia di sebaliknya bagaimana tuan mengurus lah kan. Boleh tuan share kan? Boleh, tak masalah. Baik, ketenangan ni satu dia hati kita lah. Bila hati kita ni dia kontrol semua kita. Dia kontrol kita punya minda, fikiran kita kan. Dia ada satu otak, satu hati kan. Orang kata jantung, kolbu kan. Saya pun kurang faham juga. Kalau Arab tu dia kata kolbu tu jantung. Tapi bahasa Melayu dia kolbu tu dia kata hati. Ya, betul. So mana satu yang betul, saya pun anggap dua sama lah kan. Pada pandangan saya, apa yang saya amalkan, kita betulkan hati kita dulu kan. Kolbu kita, sanubari kita kan. Salah satu cara yang paling ni ialah dengan mencari Tuhan lah. Kita jaga hubungan kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan kan. So bila dah betul yang tu, lain semua betul, insyaAllah kan. Yang lain tu bila dah tu, dengan cara pertama solat kan, kita buat ikut perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah lah. Atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Kalau dalam tu lah, dalam Quran tu. Pertama kita jaga hubungan dengan Allah dengan mengejarkan rukun Islam. So bila dah kita sempurnakan rukun Islam itu, kita akan tingkatkan rukun iman, keyakinan kita. Dengan sekurang-kurangnya kita menerima bahawa apa yang berlaku ini ialah takdir daripada Allah. Takdir daripada Allah juga menentukan kita berada di sini hari ini. Saya pun tak sangka saya diundang oleh podcast lah. Sebab saya bukanlah calon yang baik pun. Ada banyak lagi tokoh-tokoh yang
Cik Hazwani kena korek tu kan untuk dapatkan informasi dan juga minda tu kan. Yang keduanya, bila dah hati kita tenang, apa yang kita lakukan berdasarkan kepada usaha lah. Kalau usaha, lepas tu kita mula-mula doa dulu. Doa kan. Lepas tu kita melaksanakan usaha kan. Lepas tu kita tawakal ya. Kalau sesuatu tu jadi, alhamdulillah kan. Kalau apa yang kita rancang, apa yang kita buat tidak terjadi, kita jangan putus asa kan. Putus asa, kita tingkatkan lagi. Kita buat muhasabah ataupun kita cek balik usaha yang kita lakukan tu kat mana yang boleh dibuat penambahbaikan. Okey. Sama ada dari segi dari segi usaha kita ataupun teknikal kita ataupun prosedur yang kita laksanakan itu tidak menepati dengan apa yang kita lakukan. Yang lain-lain itu macam biasalah kan, bersukan. Tuan bersukan apa? Tuan jenis sukan yang tuan pilih? Saya ni sukan ni tak banyak kan. Sikit-sikit tu ada lah kan. Untuk riadah lah kan. Sekarang ni saya terlibat dengan sukan equestrian. Kalau dulu saya terlibat dengan sukan golf. Sekarang saya dah main dua-dua sekali lah. Alhamdulillah saya suka main. Jadi kedua-dua jenis sukan ni memang boleh release tension tuan lah. Boleh. Ya, sebagai contoh kan, golf ni dia memukul. Betul. Jadi bila kita memukul, maksudnya kita release melalui pukulan tu. Okay. Kita tak buat orang, kita pukul bola. Dan bila akhir sekali, bila selesai 18 lubang tu, kita akan rasa habis lah. Problem yang dibuang tu semua dah dibuang di dalam 18 lubang ni. Menarik sebab kita pukul. Pukul. Salah satu lagi, golf ni sukan yang sangat mementingkan fokus. Fokus teknikal dia. Dia kena kurangkan adrenalin tu. Kerisauan tu dia kena kurangkan. Terutamanya bila dia atas green, dia nak buat putting tu, tangan pun tak boleh ketak. Macam tu. Sebab silap sikit kita ayunan dia, pendulum dia tu, dia akan tak masuk lubang. Terpesong sasaran dia. So bila atas tu dia kena cool. Itu belajarnya, itulah sukan golf itu memberikan latihan kepada saya untuk cool. Bila ada satu masalah ni kan cool. Bila kita pukul bola driver tu kan, masuk dalam air kita kena apa? Cool je. Cool je. Tapi kawan duk provok. Hang satu stroke lah ni. Provokasi tu pun kita belajar di situ juga. Macam mana nak tangani provokasi tu nak? Positive thinking, sehari aku pukul lepas lah. Sehari saya pukul lepas lah. Itu positif lah. Tak putus harapan. Harapan tak putus lagi. Kita gunakan teknik yang lain pula, strategi yang lain. Semua berlaku di padang. Semua berlaku di padang dan latihan di padang. Itu latihannya. Jadi lagi satu tu sukan equestrian. Ini sukan terbaru lah. Sukan terbaru. Saya masih baru dalam bidang ni. Yang ni sebagai contoh dia melatih untuk kepimpinan juga lah. Dan juga untuk kesihatan mental, mengurangkan anxiety, menghapuskan anxiety. Of course lah, kita atas belakang kuda tu tinggi. Tinggi. Kita akan jatuh, kita akan apa? Cedera, patah riuk lah. Tambah lagi bila kuda tu berlari apa semua kan. Tapi kita bertawakal je atas itu. Kita connection dengan Allah. Dan kita berserah kepada Allah. Apa yang terjadi atas kuda ni, serah kepada Allah. Yang tu adalah tawakal tu ada kat situ. Kemudian untuk kesihatan, macam mana kita nak mengawal kuda. Bukannya kuda mengawal kita.
Itu maksudnya kita mengawal sebagai pemimpin, kita mengawal institusi. Jangan kita biarkan institusi mengawal kita. Kan? Kita masih membimbing mereka, memberi bimbingan untuk controlling, dan juga ada budak ni kalau dia enggan buat, kita tak boleh pukul sampai menzalimi dia. Kita kena pukul sayang. Tak bagi tahu suruh bergerak. Suruh bergerak. Nanti menzalimi dia. Tu je pegawai kita, staff kita. Kalau ada yang refuse ataupun yang enggan untuk melaksanakan tugas, kan, kita tak boleh hentam dia. Kuat-kuat kan. Nanti menzalimi dia. Tak boleh emosi. Emosi kena kontrol atas kuda, nanti menzalimi kuda pula kan. Kita kena bagi motivasi kat dia kan. Sampai bagi dorongan. Sebagai contohnya, kalau kita kuda tu, bila kita bawa dia, kuda ni kontrol dia ialah rein tu, tali tu. Tali tu. Kalau kita tarik kiri, dia akan pergi kiri. Kalau kita tarik kanan, dia akan pusing kanan. So bila dia berjalan, dia berlari ataupun, kadang-kadang dia nak pergi ke kanan. Kita nak tarik ke kiri, kuda, dia punya power dia, horsepower dia berapa, dia akan enggan. Tapi kita biarkan juga. Dia nak pergi ke, kita nak suruh pergi straight. Dia nak pergi ke kanan. Kuda fahamlah haiwan. Yalah, dia bukan faham apa yang kita cakap. Tambah pula kuda jantan. Dia nampak kuda betina makan rumput di sebelah sana, dia nak pergi ke situ. Ini realiti dia. Macam mana kita nak suruh dia pergi straight balik? Payah kan? Tak apa. Kita bagi dia pusing saat tu, kita terus bagi dia pusing satu pusingan, kita terus dia balik pergi sana. Maksudnya kita layan dia dulu. Kan? Dia layan tu, mungkin dia nak tengok saja. Kan? Terus pergi situ. Itu maksudnya. Maksudnya kita bagi motivasi kan. Banyak sukan tu kita bagi motivasi, kita bagi apa yang dia buat dulu. Kan? Bagi dia buat dulu. Nanti akhirnya dia kembali pada kita. Kita bimbing dia lepas tu. Okay, anda tengok dah kan? Anda buat kan? Kita jalan terus ikut KPI kita. Ya, betul. Jangan kita paksa. Dia nak pergi sana, kita paksa. Jadi menyebabkan tali rein tu kan kat mulut dia. Dia akan luka dia. Jangan paksa. Macam itulah juga dengan realiti kehidupan yang kita di organisasi ni. Sangat setuju. Dah buat. Tapi hang balik ke pangkat asal hang tu. Pangkat jalan ya. Pangkat jalan. Okey. So jadi tadi Tuan share dari segi spiritual, dari segi sukan. Lagi ada cara lain lagi Tuan selalu guna untuk release tension? Hubungan dengan ni lah, rakan-rakan. Saya keluar juga. Healing. Healing. Tarik kan. Tapi tengok keadaan dulu lah. Kalau hari cuti kan, saya ada masa boleh lah saya sampai berjaga kan. Bagus juga, dia ada manfaat juga dengan rakan-rakan ni. Kalau grup tu ada kawan yang kaki buat lawak, dia release. Kita gelak. Masalah pun selesai kan. Dapat dilupakan sebentar. Betul. Rakan-rakan pun dia banyak latar belakang yang berbeza. Kita ada masalah komputer ke, handphone ke, macam mana nak set up macam ni setting, kita ada depa je lah. Free of charge kan. Tu je lah. Kemudian orang kata bukan setakat buang masa je lah. Seterusnya ada juga saya ziarah keluarga mak saya pun ada kan. Ziarah sembang-sembang kan. Banyak. So Tuan selalu guna 4 cara lah. Satu selalu hubungan dengan Allah kan. Ikut aturan agama Islam yang sebaiknya. Kemudian bersukan. Satu lagi nak tambah. Main dengan cucu. Satu release dia. Sebab kita punya bimbingan asuhan kita tu, pengalaman kita tu, kita apply balik. Kepada dengan cucu kita, kanak-kanak yang masih kecil. Kanak-kanak yang masih kecil. Okay. So Tuan memang menggunakan masa sepenuhnya lah. Dari apa yang Tuan cakap tu memang masa Tuan sangat terisi dengan aktiviti yang berfaedah lah. That's why
tekanan pun dapat release sebab adanya aktiviti-aktiviti yang menarik dalam hidup kita. Betul. Okay. So Tuan, seterusnya apa ni? Apa pandangan Tuan lah kan? Untuk Tuan kongsikan pada masyarakat di luar sana lah kan? Apa nasihat-nasihat yang Tuan nak share pada rakan-rakan kita di luar sana. Apa ni, tentang bagaimana nak mengurus kesejahteraan psikologi kita kan. Sebab seperti yang kita tahu tahun-tahun kebelakangan ni, isu kesejahteraan psikologi ni satu isu yang agak membimbangkan lah. Bila tak sejahtera ni ada sampai mengambil tindakan bunuh diri, mencederakan diri, banyak perceraian yang berlaku sebab keluarga tidak harmoni, banyak yang berhenti kerja, terpaksa dipencengkan awal kan, kerana isu kesejahteraan psikologi kan. Jadi apa nasihat tuan-tuan pada generasi muda, pada yang masih bekerja? Betul. InsyaAllah saya ni taklah pandai bagi nasihat. Cuma saya nak kongsi sekarang ni memang saya sangat setuju lah. Cabaran banyak. Sektor awam, pendidik, guru di sekolah, pegawai PPD dan juga GPN. Satu, bebanan kerja. Saya menyuruhlah rakan-rakan, pengetua, rusak kan. Kalau boleh imbang lah, keseimbangan tugasan dan juga bebanan. Tunjuklah kepimpinan, kesamarataan dan juga keadilan dalam penentuan tugas. Memberikan tugas, memberikan bebanan dan sebagainya. Gunakanlah kemahiran mendengar, banyak mendengar. Dengar ajar dulu kan masalah yang dikemukakan. Kau boleh gunakanlah perbincangan untuk menyelesaikan masalah mereka. Ambil sikap peduli dengan apa yang orang di bawah kita tu lah. Seterusnya kepada semua, saya ambil kesempatan ni lah supaya mendekatkan kita dengan Allah, dengan Tuhan kita, supaya kita apa yang berlaku pada kita boleh terima itu sebagai satu takdir kan. Walaupun kita suka ke duka ke, rezeki ataupun ujian, anggap ni apa yang mereka alami, mereka tu adalah sebagai ujian daripada Allah untuk menguji keimanan mereka. Tengok nak lepas tak lepas ujian, anggap sebagai ujian InsyaAllah setiap ujian tu maksudnya Allah sayang pada kita. Seterusnya janganlah mengejar keduniaan semata-mata materialistik, material sampai mengabaikan tugas dan juga tanggungjawab. Kita faham siapa yang tak mau pakai welfare, siapa yang tak mau rumah besar kan. Tapi gunakanlah dengan cara yang betul lah. Dengan kadang-kadang kita tengok ada yang buat sampai 2-3 kerja sampai pening kepala dia sendiri kan. Buat loan banyak. Semata-mata untuk apa? Untuk kehendak dunia saja lah. Nak bergaya, hutang untuk bergaya kan. Itu semua janganlah. Biarlah kita hidup dengan gaji kita yang seadanya kan. Kita kena pandai menguruskan keuangan sekarang uruskan kan. Saya tengok banyak seperti mana yang Cik Azwani sebutkan tadi kan. Kerutuhan rumah tangga, stres, down, semua tu disebabkan oleh keluarga yang jauh daripada Allah dan kemudian terlampau mengejar material keduniaan semata-mata. Ingat akhirat lah senang. Sejuk hati kita kan. Ingat semua di akhirat bahawa
anggaplah bahawa dunia ini ialah tempat persinggahan untuk kita mencari, membuat amal dan juga untuk bekalan untuk akhirat. Dengan itu saja aku untuk saya minta maaf yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu daripada saya. Okey, terima kasih Tuan Haji atas perkongsian nasihat itu tadi. Jadi banyak yang kita orang kata dapat pelajari daripada pengalaman dan pandangan Tuan Haji Suhaimi bin Abdullah itu sendiri tadi. Jadi mungkin untuk kali ini sampai di sini sajalah kita punya ruang podcast yang kita boleh bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah mungkin akan ada lagi selepas ini, tapi bersama dengan insight-insight yang lain pula. Okey, jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.